Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 5 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 7, tepat pukul 7 minit petang. Seperti biasa video daily report kita hari ini maghrib nanti tu 7.26 baru masuk maghrib lah, baru boleh berubah tarikh kepada ni lah, kepada 20 tak sebelum Zulhijjah. Okay, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Pada tadi saya keluar pergi ke DIY, beli jugalah beberapa barang untuk barang diri ke apa di kedai DIY tu, termasuk ngapam angin hak saya beli itu tak jadi, kepala dia tak dah nak masuk dalam tu, dalam kepala bar dah. Jadi terpaksa beli barulah RM14 RM14 berapa persen tak ingat, RM14 3% kau dah. Lepas tu seperti biasa malam kemarin, malam tadi barulah saya singgah kedai Fikri. Seperti biasalah sambung kerja internet lah, internet di sana dah. Lepas tu balik pada pukul 12 agak 12 lebih kot lah, 12.30 lebih kurang. Lepas tu tidur pada balik rumah tidur dalam pukul 1 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu ajak nak keluar kedai Fikri pagi tadi, tiba-tiba tak ada itu, tiba-tiba mengantuk, sambung tidur pada pukul 8 sampai pagi, bangun pada pukul 12.30, pukul 1.10 pergi ke masjid untuk sembahyang pada Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat tu terus balik ke rumah lah. Lepas tu ajak nak keluar, lepas asar tak ada nak keluar. Lepas tu mengantuk, sambung tidur balik. Bangun pun pada pukul 5.10 bangun. Sebelah asar lagi jenggonya. Bangun pada 5.20 itu lebih kurang. Lepas tu sembahyang asar dari pukul 6. Lepas tu dia main internet Facebook lah sepanjang tu. Pukul 7 saat ni terus main ke sini untuk buat video dari maknanya pukul 7 saat ni terus buat video dari report ni. 7 sebentar tadi. Okay, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.